gaji lumayan, tapi skop kerja korang adalah kena mandikan mayat hidup yang kena santet dalam keranda. Korang sanggup tak? Salah satu filem seram dari Indonesia, Sewu Dino. Kalau korang rasa KKN di Desa Penari dah cukup menyeramkan, korang kena tengok yang satu ni, Sewu Dino. Sebab vibe dia jauh lebih menyeramkan. Korang tak akan lupa cerita ni. So cerita dia pasal Seri, seorang gadis kampung yang terdesak nak pakai duit sebab nak ubatkan bapak dia. Dipendekkan cerita, dia dapat tawaran kerja. Gaji memang masyuk dari keluarga elit yang kaya. Itu keluarga Atmojo. Tapi syarat dia pelik tau. Seri kena lahir pada hari Selasa, Kliwon. Rupanya Seri ditugaskan bersama dengan 2 orang lagi pembantu untuk pergi ke sebuah pondok terpencil di tengah hutan. Tugas dorang cuma satu. Dorang kena jaga cucu kepada keluarga Atmojo, iaitu Della Atmojo, yang terkena santet 1000 hari. Keadaan Della ni memang ngeri. Kurus kering, perut membusung dan badan dia penuh dengan nanah. Dan Della ni, dia kena ikat dalam sebuah keranda. So keranda yang kat bawah ni, macam itulah keadaan dia. Penuh kudis bernanah. Kalau ikatan tu terlepas sebelum 1000 hari tamat, nyawa dia orang semua menjadi taruhannya. Apa yang buat aku rasa meremang dengan filem Sewu Dino ni? Pertama, ritual kuno yang realistik. Cara filem ni visualkan amalan santet Jawa kuno memang rasa real gila. Bau busuk, kain kafan dan tarian mistik dia memang nampak realistik. Semuanya buat kita rasa tak selesa masa menonton. Yang kedua, lakonan dorang memang padu. Kita dapat rasa ketakutan dan tekanan dalam diri Seri masa dia menghadapi kejadian-kejadian pelik dalam pondok tu. Ketiga adalah plot twist. Cerita ni bukan sekadar cerita hantu biasa, tapi dia ada mesej tentang ketamakan manusia, korup dan betapa kejamnya hati manusia demi kasta dan harta. Overall, Sewu Dino ni wajib korang tonton sebelum